Yunan bersama hotel kita pertama kita di Bandar Kunming. TV besar, sejuk. Tahu kecil, tahu besar, si ikan. Li de话，我kita pergi rumah dia. Kita sekarang akan pergi ke rumah orang tempatan di sini. Dan yang mana kat rumah tu jugalah kita akan jadi tetamu. Penginapan kita adalah di homestay di rumah itu. So kita akan duduk di tengah-tengah masyarakat Hui Muslim dekat sini. Simple. Tapi the culture of the tea culture is something that we will learn in this trip lah. Kita akan ada tea ceremony. Kita akan menerangkan tea apa untuk diet, tea apa orang minum sebelum tidur, tea apa untuk turunkan kolesterol semua. So ni dulunya sebenarnya dia cangkung, tapi untuk kita dia sediakan yang ni. Dia portable sebenarnya. Ini sebenarnya betul-betul traditional. Kita tak ada bidet, memang Cina memang budaya tak ada bidet. Dia ada yang ni lah. So untuk rumah orang Islam biasanya dia akan ada teko ni. Even though kita bawa anda ke homestay di kampung, kualiti penginapan tu insya-Allah terjaga. Besok lepas subuh, esok kita check out Dia ada daging-daging kan? Yang ni jalan ni lagi eksklusif lah jalan ni. Dia ada palang punya jalan. Makanan Thai etnik ni dia macam ada influence Thai. So nampak macam Nusantara juga kan? Empat jin ni maksudnya satu jin 500 gram. Yunan terkenal dengan banyak mushroom wild species of mushroom. So, dengan cili pun tanam sendiri. Tengok saiz katil dia lagi besar.空的是一个小的天井。3, 2, 1. Bismillah.
Yes. Sekarang Assalamualaikum. So ni banyaklah hotel-hotel telah AI. Sekarang banyak hotel-hotel dekat China dia ada yang 4 star semua dia pakai AI. So maksudnya apa? Semuanya smart lah, smart room. Saya suruh buka TV pula. 小度小度，打开电视。 Boleh juga. Air jangan penuh sangat. Very good, ha? Ya. Okey, terima kasih. You have Tiga. Attention, the halal logo Yang ni kacang. Ambil lauk. Saya suka nasi belauk. Ini masa saya datang dulu tak ada. Lepas saya datang, dan Malaysian datang banyak kali, ditukar. Dia letak hidangan kegemaran pelancong Malaysia. Mai东西什么呢？ Suncheng 600 tahun, ya Allah. Ada banyak bahagian-bahagian diperbaharui, tapi alhamdulillah after so many years masjid ni masih di sini dan komuniti muslim masih lagi ada di sini untuk kita sama-sama ambil peluang untuk ziarah. Kita harap dia akan terus berterusan dan makin kuat. Okey lah,介绍这个。satu orang ya? Alhamdulillah. Sedap kan? Okey, ramai orang datang ke Yunnan, dia mesti kena try cross over the bridge noodle. Tapi macam mana cara makan dia? Sekarang ni dia dah hidangkan, dia dah buat, dah tuangkan semua. Panas-panas kan? Jadi ada orang yang tak biasa, dia mungkin ambil mangkuk, dia letak dalam mangkuk. Tapi kebanyakan orang kat sini yang dah biasa makan, dia akan ambil kat tangan kanan dia ambil senduk ni. Lepas tu dia akan letakkan dekat dalam ni. Macam ni je. Dan dia boleh terus makan macam ni.
Welcome to Stone Forest. Lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day. Kami dekat sini terus dapat gambar dan gambarnya sangat cantik, sangat jelas. Oh my love, I take a look at you, you're taking me out. The biggest in Asia, probably the world. Banyak. Memang setiap hari, setiap malam dia orang akan import dan ekspor. Yang mana malam tu tak habis, baru waktu siangnya dijual kepada orang-orang yang shopping.